Kalau benda ni tak cukup dalam otak anda, mental tak okey. Kalau benda ni terlebih pula, mental pun tak okey. Serotonin. Bila serotonin rendah, anda jadi mudah cemas, overthinking, emosi tak stabil, susah nak kawal diri, susah nak nampak masa depan yang jelas. Bila serotonin tu terlalu tinggi pula, kalau tadi rendah kan, kalau terlalu tinggi, tak seimbang, boleh jadi tumpul emosi, hilang motivasi, rasa kosong, susah nak rasa hidup. Dan menurut kajian, membawa kepada gangguan kesihatan mental yang kronik, skizofrenia. Masalah sebenar bila serotonin tak stabil kan? Jadi ni 4 cara untuk stabilkan serotonin anda. Yang pertama, cahaya matahari pagi. Lepas anda bangun tidur tu kan, dapatkan cahaya matahari pagi dalam 10 hingga 15 minit. Yang kedua, tidur kena tetap waktu tidur, waktu bangun tu waktu yang sama. Otak disukakan rutin, bukan sekejap tidur awal, sekejap tidur lambat. Jadi brain chemical tu tak stabil. Yang ketiga, jaga keseimbangan bakteria kat perut ni kan. Perut yang sihat, signal serotonin tu lebih stabil ke otak. Yang keempat, uruskan stres anda dengan baik. Stres yang kronik boleh rosakkan reseptor serotonin. Jadi